سبحان من تعزز بالقدرة والبقاء وقهر العباد والبنات والفناء ليبلوكم أيكم أحسن عملا وأن سعيكم سوف يرى كل شيء حالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون كل نفس زائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Maha suci Allah, Tuhan yang maha gagah tunggal dengan kekuasaan dan kekal selama-lamanya. Allah yang telah menggagahi hamba-hambanya dengan mati dan binasa untuk menilai kedudukan amal bakti mereka jika ada sesiapa di antara kamu yang lebih berjasa dan berjaya. Sesungguhnya amal dan usaha kamu itu kelak pada hari akhirat akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu pasti akan binasa, hanya sahaja yang tidak binasa akan tetap kekal hanyalah zat Allah Tuhan yang Maha Esa. Baginyalah segala bentuk hukuman dan kepadanya kamu semua akan berbicara. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-185. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian dan sesungguhnya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu. Ketika itu sesiapa yang dijauhkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sesungguhnya dia telah berjaya. Dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Daripada tanah kami telah jadikan kamu, ke dalam tanah kami akan kembalikan kamu, dan dari dalam tanah pula kami akan keluarkan kamu nanti pada suatu ketika. Daripada tanah kami telah jadikan kamu, iaitu untuk mencari ganjaran dan pahala. Ke dalam tanah kami akan kembalikan kamu, iaitu untuk habuan ulat-ulat dan tanah juga. Dengan Allah dan dengan keagungan Allah berpunca daripada Allah dan berbalik kepada Allah dan di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dinamakan kiamat, iaitu sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah. Dan sesungguhnya benarlah rasul-rasul itu bahawa tiadalah kiamat itu melainkan tempikan yang sekali sahaja, maka sekonyong-konyong manusia itu semuanya mati. Wahai hamba Allah, wahai saudaraku Zairi anak kepada Zainab, semoga kamu dikurniakan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini telah pergi meninggalkan kamu, dan kamu pula telah meninggalkan segala perhiasan, kemewahan dan kesenangan dunia. Sekarang kamu telah berada di alam barzakh, iaitu satu daripada beberapa banyak lagi dalam alam bagi menunggu hari akhirat. Oleh yang demikian, janganlah kamu lupa ikatan janji taat setiamu yang telah kamu ikrarkan semasa kamu meninggalkan kami sewaktu menuju ke alam akhirat, iaitu pengakuan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu ialah utusan Allah. Apabila datang kepadamu dua malaikat, iaitu Munkar dan Nakir, yang mana kedua-duanya itu sebagai wakil daripada Allah untuk menyoal kamu, dan orang yang lain mati seumpama kamu, maka janganlah kamu menjadi terkejut, merasa gerun dan gentar, kerana kedua-duanya itu adalah makhluk Allah jua, sama seperti kamu. Apabila tiba kedua malaikat itu dan bertanya, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa agamamu, siapa imammu, apa kiblatmu, siapa saudaramu, apa keyakinan semasa kamu mati? Jawablah, Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, Islam agamaku, Al-Quran imamku, Kaabah kiblatku, dan orang-orang Islam seluruhnya adalah saudaraku. Aku telah hidup dan telah pun mati, tetapi aku tetap dengan pengakuan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, iaitu tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu sebenar-benarnya ialah utusan Allah. Peganglah wahai saudaraku Zairi anak kepada Zainab dengan keterangan ini, dan ketahuilah sesungguhnya engkau akan tetap tinggal di alam barzakh ini sehingga ke suatu masa apabila sekalian penghuni kubur akan dibangkitkan bagi berbicara di hadapan Tuhannya. Al-Fatihah.
أعوذ أعوذ بالله بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب الرحمن العالمين الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ المزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم انقله من ضيق القبر واللحود إلى جنتك جنات الخلود إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين يا الله يا رحمن يا رحيم يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قهار يا جبار يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.